Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Okay, so hari ni Coach nak sharekan dengan korang macam mana kita nak buat iklan dekat grup WhatsApp. Okay, first thing first, Coach ada satu grup khas dengan diri sendiri, iaitu iklan harian. So iklan harian ni ada iklan-iklan yang Coach senang nak forward. Okay, contoh macam Nutella ni kita dah boleh delete sebab dah tak ada. Macam tu, okay. So ada iklan-iklan macam ni lah. Dan ayat dia mesti kena pendek je. Okay, ayat ni semua Coach tanya dekat ChatGPT. Okay. Okay, contoh. Mana contoh lain? Contoh ni masa hari bapa tu lah. Okay, macam ni. Coach ulang-ulang sahaja. Okay, Coach ulang-ulang sahaja. Contoh kan, macam posting ni kan. Coach ulang-ulang je. Macam ni kan. Ulang-ulang je. Tak ada pun nak buat lain-lain. Tak ada. Kan. Macam ni kan. Yang ni macam ni kan closing banyak tau. Hari tu ada dapat closing 3 biji. Macam ni. Ni kan bupipai ni kan. Macam tu. Okay. Macam ni bupipai. Macam tu. Okay. So boleh wujudkan satu grup khas untuk ayat copywriting kan. Macam ni kan. Ni pun sama. Ni pun banyak closing juga. Okay. Faham? Okay. So bila you dah ada group marketing macam ni, dah ada group marketing kan, you tekan je, and then you boleh pilih lah you nak buat iklan apa. Okay, macam Coach nak buat iklan ni, tapi Coach akan setkan kepada flight mode. Okay, Coach akan setkan kepada flight mode. Maksudnya tak mengganggu kita punya urusan untuk kita buat iklan. Okey, kat sini flight mode, tutup data semua. Okey, tutup data semua. Tekan flight mode. Okey, so bila kita dah on flight mode kan, senang sahaja. Caranya adalah you tekan dalam nama, lepas tu you forward. Tapi kena ingat lah. You kena ingat lah. Okey, contoh. Contoh, okey, kita bermula daripada sini. Seller makanan. Okey, ini adalah yang pertama. Lepas tu terus 5 je. Dia boleh 5 je. Nampak ni? 5 chat je. Okey, lepas tu you send. Send kat bawah. Send kat bawah ni. Okey, tekan send. Okey, lepas tu tekan lagi forward. Lepas tu dah terlupa kan? Sebenarnya yang mana tadi yang last kan? Terkira balik. 1, 2, 3, 4, 5. So dia punya penanda arah adalah EMA. So EMA ni kena bawah sekali. Jadi kita tekan 1, 2, 3, 4, 5. Macam tu. Okey. Macam tu. Okey. So kita dah tahu penanda arah tadi adalah EMA. So kita cari EMA. Okey, dah nampak EMA, tekan ke bawah. Okey. Okey, iniaga jom. Macam tu. Okey, so kat sini penanda arah sudah tukar. Wani Mansur pula kan. Macam ni, tekan. Okey. So bawah sekali adalah Wani Mansur. Korang ikutlah. Janganlah letak semua grup kan. Macam Coach cakap tadi, korang iklan kat semua grup. Janganlah sampai dalam grup besar pun you nak letak kan. Macam tu. Tapi kadang-kadang terlepas. Tapi dimaafkan saja. Tapi kalau dah tiap kali memang kena cubit lah. Gitu. Okay. So siapkanlah sampai habis. Okay. So macam Coach untuk grup, mungkin ada 150 ke 200 grup lah. Ambil masa lebih kurang setengah jam 20 minit macam tu. 20 ke 25 minit. Okay. So itu sahaja. Kalau ada apa-apa soalan tolong tanya. Okay. So senang sangat kan. Senang. Okay. Macam tu. Okay. Bye. Assalamualaikum. Kan, kalau dah banyak-banyak macam ini kan, nanti korang mesti akan sampai satu part korang terlupa tau korang punya tanda aras tu kat mana. Jadi korang kena slow-slow cari. Okay, so dah jumpa kan macam ni kan, girl talk tadi last kan. So kita baru send balik. Okay. Macam tu lah dia punya dia punya apa orang cakap, consequence macam tu lah consequence dia bila kita buat iklan dekat grup WhatsApp ni banyak-banyak. Okay, dia macam boleh terlupa. Okay, so kena slow scroll. So dah jumpa, sambung balik dekat bawah ni. Okay,
Peher, duk Peher tolong PM tepi. Okey, kalau duk Peher tolong PM tepi. Okey, itu sahaja.